Baik, Malaysia kini memasuki fasa peralihan monsun bermula 29 Mac hingga Mei ini yang dijangka membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam tempoh singkat sekaligus membantu meredakan fenomena cuaca panas yang melanda negara sejak kebelakangan ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, fenomena cuaca panas ketika ini adalah rutin tahunan yang lazimnya bermula pada penghujung monsun timur laut hingga bulan Jun akibat kurangnya litupan awan terutama di utara semenanjung Malaysia. Ujarnya, kehadiran fasa peralihan monsun dijangka membawa kekerapan hujan lebat beserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, khususnya pada waktu petang hingga awal malam. Keadaan ini dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di sebelah barat dan utara semenanjung, kawasan pedalaman semenanjung serta Sarawak dan Sabah. Beliau berkata situasi cuaca lembap itu bukan sahaja dapat meredakan suhu panas yang melanda, malah amat penting dalam membantu meningkatkan semula paras air empangan di beberapa kawasan terjejas. Arthur berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, terdapat pengurangan ketara bagi kawasan yang merekodkan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Sebagai langkah proaktif untuk memastikan simpanan air di empangan kekal stabil, beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dengan kerjasama teknikal Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia akan menjalankan operasi pembenihan awan. Sehubungan dengan itu, Arthur menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan perubahan cuaca yang mendadak dan mendapatkan maklumat sahih melalui saluran rasmi Met Malaysia.